Assalamualaikum tuan-tuan, selamat pagi. Hari ni saya nak review dua S400 S-Class. Okey, macam ini saya nak jual dengan harga 59,800. Lagi satu, ini pula saya nak jual dengan harga 65,800. Okey, jom kita review satu per satu ya. Pertama yang ini Mercedes-Benz W222 S400L Engine 3.5 tahun 2015 tuan-tuan. Yang ini saya nak jual dengan harga 59,800. Siap puspa form dan siap tukar nama tuan-tuan. Condition saya boleh kata 9/10. Dalaman interior memang sangat kemas tuan-tuan. Tengok seat dia. Ni dia punya feel leather dia lebih premium daripada E-Class dengan C-Class lah tuan-tuan. Sebab ini kira high spec kan. Ini harga baru dia pun 800,000 lebih juga. Okay. Mileage dia 117,000 km sahaja. Okay, display semua so far clear lah. Tak ada merekah ke apa ke. And then dia punya ambient light dia memang sangat menawan, cantik tuan-tuan. Okay, so S-Class ni dia ada vacuum door lah. Okay, semua vacuum door berfungsi macam biasa. Belakang pun TV masih molek lagi. Tengok ada panoramic roof. So far all the mechanical features saya dah test lah, semua ok lagi. Alright. Okay, jom tengok bahagian luaran pula. Yang ini dia pakai Amatic ya tuan-tuan. Amatic semua berfungsi dengan baik, tak ada masalah. Okay, tak ada bocor ke apa. Tuan boleh tengok. Yang ini size tayar dia pakai size 20 tuan. Size 20. Okay. Bahagian bumper semua sangat molek lagi. Jom kita ke sini pula. Tengok. Semua masih molek lagi tuan-tuan. Okey. Ini vacuum door. Vacuum door semua okey lagi tuan-tuan. Tak ada masalah. Kereta ni memang sangat luxury lah tuan-tuan. Ni kira luxury car juga. Okey. 59,800 siap puspakom, siap tukar nama. Cash deal only. Kemudian saya ada Mercedes-Benz W222 S400L juga 3.5 tahun 2015. Yang ini saya nak jual dengan harga 65,800 saja. Siap puspakom, siap tukar nama. Okey, jom kita tengok. So far tengok luar dengan interior lebih kurang sama lah tuan-tuan. Okey, luar warna silver, dalaman warna hitam. Okey, tengok. Ni pun seat leather dia pun cantik juga. Semua okey. Molek lagi. Yang ni mileage dia 150,000. Okey. Display pun okey lagi, molek lagi. Dengan yang ni dia ada keyless entry lah. Kalau yang tadi, yang first tadi tu dia pakai key entry, kena masuk kunci. Yang ni dia push start saja. Okey. Ni bahagian dalaman pula. Lebih kurang sama je tuan. Lebih kurang sama juga dengan yang first tadi. Okey. Jom tengok bahagian rim. Ni dia pakai saiz tayar pun 20 juga. Okey, sama je. Test vacuum door. Semua berfungsi lagi macam biasa. 65,800 siap puspakom, siap tukar nama. Okey. Yang ada dua-dua kereta ni tuan, dua-dua pakai hybrid petrol ya tuan-tuan. Jadi minyak dia sangat jimat. Okey. Dengan memang sangat torque dengan horsepower dia memang sedap lah. Memang sangat tinggi lah. Sebab dia powered by petrol and also hybrid battery. Jadi berminat dengan antara dua-dua kereta ni, boleh hubungi saya 016-905-1567. Amiruddin Ride Motoring. Terima kasih dah. Assalamualaikum.